Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid. Waalaikumsalam. Okay, murid-murid semua sihat? Sihat. Ya, hari ni ada apa? Kami sampai bulan 30. Okay, siapa tak hadir hari ni? Jadi 23. Okay, sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, marilah sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey. Sekarang kamu semua dah bersedia belum? Dah. Kita mulakan dengan lihat video. Ini video pertama Ustaz dah semua fokus. Tengok video pertama. Okey, ni video yang kedua. Suci kota Mekah, Alia mulia bersada, bermula sebuah kisah malam isi surya indah, 12 Rabiul Awal yang cerah, 20 April tahun gajah, lahirlah surya yang sadar. Okey. Daripada dua video tersebut, siapa tadi menunjukkan tentang? Yang kedua tentang? Nabi Muhammad. Rasa siapa yang kedua? Nabi Muhammad. Kelahiran? Nabi Muhammad. Okey. Nabi Muhammad ni kekasih Allah. Kekasih. Okey. Objektif pelajaran hari ini adalah Ustaz nak kamu semua dapat nyatakan silsilah keistimewaan keturunan, menganalisis keistimewaan peristiwa, kepentingan kisah penyesuaian Nabi, dan yang terakhir adalah mengambil iktibar daripada peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang biodata. Ada siapa tahu apa itu biodata? Tentang diri. Pengenalan diri. Pengenalan diri, pengenalan diri. Okey. Contoh biodata. Biodata Ustaz sendiri. Oh, nama Ustaz. Wah, Ustaz itu. Ada nama, ada lahir, ada tempat lahir, ada bangsa. Ustaz bangsa apa? Ustaz bangsa apa? Melayu. Oh. Okey. Seterusnya kita belajar tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya biodata. Kita perlu tahu sebab kita nak menyayangi, mencintai Rasulullah SAW. Takkan Allah sendiri menjadikan Nabi sebagai kekasih, kita tak mencintai Rasulullah. Tak kenal maka tak cinta. Okey. Okey. Biodata Nabi Muhammad. Siapa tahu nama Nabi Muhammad? Nama penuh Nabi Muhammad. Saya tahu Muhammad, Ustaz. Muhammad bin Abdullah. Betul. Okey, terima kasih. Tarikh lahir Nabi siapa tahu? Tarikh lahir Rabiul Awal tahun gajah. Betul. Okey, tempat lahir. Lahir di Mekah. Bangsa Arab Quraisy. Bangsa yang terakhir, bangsa Arab Arab
Rush. Okey. Ustaz nak uji balik. Nama Muhammad tadi apa? Tempat lahir dilahirkan pada hari apa? Tempat lahir? Mekah. Dan yang terakhir bangsa Arab. Okey. Ustaz nak betul ke korang betul faham ni? Ustaz bagi kamu semua kertas. Ustaz nak kamu semua isi maklumat tentang baginda Nabi. Boleh? Ustaz, nama ayah Nabi Muhammad apa tahu Ustaz? Ustaz, Ustaz, dia tak ingat nama ayah dia Ustaz. Nama ayah? Okey. Saya ingat Abdul. Abdul. Saya ingat Muhammad je Ustaz. Okey, kita ingat balik tadi. Nama Nabi Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah. Jawi. Ustaz tak pandai Asia. Kalau kamu tak pandai terjawab boleh show me sebab kamu masih darjah 1. Ustaz Nabi Muhammad lahir 10 Rabiul Awal ke Ustaz? 10. Sudah je nak kakak kamu. 11. Dah awak. Wafat ke dia? Siap. Boleh kumpul. Nanti bagi Ustaz pada akhir pengajaran. Baik Ustaz. Semua dah siap Dah. Okay, kita belajar untuk seterusnya. Bila kita dah kenal biodata Nabi, kita mesti tahu pula tentang salah silah Nabi. Salah silah ni adalah kita punya keturunan. Kamu semua ada datuk tak? Ada nenek? Ada mak? Ada ayah? Ada juga Nabi ada datuk, ada nenek, sebelah ayah, sebelah ibu. Okey, kita akan belajar tentang salah silah Nabi Muhammad. Wow. Jan, kita kat kamar ni. Dia nak ni letak meja. Okey, baik. Yang pertama kita mesti tahu tentang datuk sebelah ayah. Nama datuk sebelah ayah Nabi yang pertama adalah Abdul Muttalib. Sebelah ayah. Okey, kita dekat sini. Okey, tak apa. Okey. Lepas tu isteri ataupun nenek sebelah ayah Nabi namanya adalah Fatimah. Sekali lagi semua apa? Fatimah. Okay. Seterusnya dah sebelah ayah. Mesti sebelah Ibu. Sebelah ibu, datuk dan nenek sebelah ibu. Yang pertama datuk Nabi sebelah ayah bernama Wahab. Apa semua? Wahab. Sebelah ibu. Sebelah ibu. Sebelah ibu. Sebelah ibu.
Ustaz nanti ya Ustaz. Ustaz ada ketik Ustaz. Dan nenek sebelah ibu adalah Barra. Ingat betul ya? Barra. Okey, datuk sebelah ayah tadi apa namanya? Dan nenek sebelah ibu adalah Barra. Okey, seterusnya siapakah nama ayah Nabi tadi? Abdullah. Dan ibu baginda bernama Siti Aminah. Siti Aminah. Okey. Dan dapatlah berkahwin antara Abdullah dan juga Siti Aminah, dapat anak nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi Amin? Muhammad. Nabi tak ada adik? Nabi anak tunggal. Nabi anak tunggal. Macam Daniel, tapi Daniel tak ada. Tanda. Daniel bagi tanda. Okey. Kita ulang balik. Datuk sebelah ayah tadi Abdul Muttalib. dan nenek kepada Fatimah. Datuk kepada belah ibu dan isterinya dapatlah anak bapa kepada Muhammad bernama Abdullah. dan isteri baginda Aminah, dan dapat anak nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Betul ke kamu semua dah faham? Dah ingat? Ingat. Okey. Sekarang ustaz nak uji kamu semua. Ya, ustaz nak uji kamu semua dalam permainan Salasila 3. Okey. Siapa nak cuba? Saya. Okey, datang ke depan. Nenek sebelah ibu. Okey, seterusnya siapa nak cuba? Tasha. Oh, ya. Ada cuba dia. Bagaimana yang kamu ingat? Tekan. Contoh nak letak ayah. Okey. Tekan nama di bawah. Abdul Muttalib. Bagus. Seterusnya ada lagi nak cuba? Ya. Amal okey. Silakan. Okey, bagus. Tepuk tangan untuk Wafi. Okey, seterusnya. Okey, Afshar, silakan. Macam mana Ustaz? Tekan nama nenek. Tekan nama. Macam ni tak fokus lah. Okey. Okey, seterusnya. Nama Saya. Okey, Wafa, silakan. Silakan Abang. Dan yang terakhir, murid nama ayah Nabi siapa? Abdullah. Okey, maka cukuplah kita punya salah. Itu je, Ustaz. Senang je game ni Ustaz. Ustaz kalau pergi pokok yang sampai habis. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang peristiwa pembuktian seorang Nabi. Peristiwa yang membuktikan bahawa kelahiran Nabi ini adalah bukti kebesaran ataupun bukti bahawa Nabi ini dilahirkan sebagai seorang Nabi.
Okay, Ustaz akan ceritakan yang pertama peristiwa tentang kitab. Okey. Berdasarkan video tadi adalah tentang kitab di mana berita kelahiran Nabi ni daripada dahulu lagi telah diceritakan dalam kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab lama. Kita apa Ustaz? Kitab-kitab dahulu seperti Zabur, Injil yang diturunkan oleh Allah sebelum kelahiran Nabi. Jadi orang semua dah tahu dah tentang akan berlaku suatu perkara. Contohnya macam berita ramalan cuaca lah, tapi ramalan cuaca tak betul. Dia hanya ramalan, tapi kalau kitab terdahulu ni betul-betul memang dah terbukti. Okey, seterusnya peristiwa yang kedua. Cahaya. Okey, yang kedua adalah tentang pada waktu malam sebelum Nabi dilahirkan, ibunya terlihat. Ibunya siapa tadi? Nabi. Dia terlihat cahaya yang menyinari seluruh istana di negara Syam. Okey, ingat peristiwa kedua apa tadi? Cahaya. Cahaya yang menyinari Kota Syam. negara Syam. Okey, yang ketiga, gambar. Ini Muhammad. Ini gambar Datuk Nabi. Datuk Nabi sebelah ayah tadi. Apa nama Datuk Nabi sebelah ayah? Abdul Muttalib. Okey. Untuk gambar yang ketiga ni menceritakan bahawa Nabi ni berketurunan yang dihormati. Orang-orang Arab semua hormati Nabi. Hormati keturunan Nabi. Sebab kebanyakan keturunan Nabi ni daripada golongan pembesar, golongan ketua. Seperti ketua kelas Macam menteri-menteri kelas Ustaz. ketua kelas seperti negara kita Perdana Menteri. Jadi kebanyakan keturunan Nabi ni golongan pembesar. Dan keturunan Nabi juga pemegang ni apa? Kunci. Keturunan Nabi ni pemegang kunci Kaabah. Okey, peristiwa yang keempat. Peristiwa keempat berlaku ketika Nabi dilahirkan. Yang pertama, Nabi ni sejak Nabi dalam kandungan ibunya, ayahnya telah meninggal dunia. Nabi ni anak yatim. Nabi tak ada ayah. Kesian kan? Itu seterusnya sebabkan tiada ayah, datuknya membelanya dan membawanya ke kota Mekah ataupun ke Kaabah dan menamakan baginda sebagai Muhammad. Ada siapa tahu masa Muhammad? Tak tahu kan? Tahu? Yang terpuji, bagus, tepuk tangan. Ya. Pada masa tu kan, dekat kota Mekah tak ada seorang pun namanya Muhammad. Jadi nama Muhammad ni adalah nama yang istimewa sebab tak ada seorang pun dekat kota Mekah bernama Muhammad. Itu peristiwa yang ketiga. Apa berbeza tadi? Peristiwa ketiga? Melahirkan tanpa ayah. Seorang je nama Muhammad. Seorang je nama Muhammad di Kota Syam. Okey, peristiwa yang terakhir, peristiwa yang kelima. Selepas Nabi dilahirkan, baginda dibawa ke suatu kampung. Baginda dibawa ke suatu kampung. Bukan, suatu kampung dekat kota Mekah lah. Nabi kan dilahirkan di kota Mekah. Nama kampung itu adalah Kampung Bani Sa'ad. Bani Sa'ad. Dan beliau dijaga oleh seorang wanita ataupun seorang ibu susuan. Ibu susuan ni bernama Halimatus Sa'diyah. Sedap kan? Jadi mari sama-sama kita dengarkan lagu tentang Halimatus Sa'diyah. Kerana
Okey, tadi lirik pertama tadi Ustaz nak ceritakan tentang macam mana Halimatus Sa'diyah ni mendapat menjadi ibu susuan kepada Nabi Muhammad. Untuk kamu semua tahu, Halimatus Sa'diyah ni seorang yang kurus kering, tapi dia nak pergi ke kota Mekah. Dia pergi ke kota Mekah untuk mendapatkan upah sebagai ibu susuan. Jadi apabila dia orang-orang Arab ni dia melihat Halimatus Sa'diyah, dia tak nak ambil Halimatus Sa'diyah sebagai ibu susuan sebab ibu susuan ni seorang yang kurus. Dia tak terima kriteria dari lelaki. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tadi tak ada seorang ayah. Jadi apabila tak ada seorang ayah, orang-orang kampung Bani Sa'ad ketika itu mereka rasa macam Tak menepati kriteria. tak menepati kriteria ataupun tak dapat upah yang banyak sebab Nabi Muhammad ni anak yatim. Mesti tak ada banyak duit kan. Disebabkan itu Allah pertemukan Halimatus Sa'diyah dan juga Nabi Muhammad yang kedua serba-serbi ada kekurangan, tapi dalam serba-serbi kekurangan itu membawa satu barakah. Sama ni Dr. Lee. Okey. Tak apa. Lepas tu Nabi Muhammad ni pun dijaga oleh Halimatus Sa'diyah, diberi susu. Dan kehebatan dan keberkatan daripada Halimatus Sa'diyah ni, daripada Nabi Muhammad ni, unta-unta Halimatus Sa'diyah yang sebelum ni kering jadi gemuk-gemuk belaka sebab keberkatan daripada Nabi. Lepas tu tanaman-tanaman yang sebelum ni kering jadi subur. Hebat kan? Nabi punya keberkatan membawa berkat kepada Halimatus Sa'diyah. Bukan ni Nabi. Keberkatan tu apa Ustaz? Keberkatan tu seperti panggil kamu dapat ganjaran yang besar sebab kamu menjaganya. Okey. Ustaz ada 5 gambar yang nak kamu semua ingat tentang peristiwa. Okey, yang pertama tadi adalah tentang Buku-buku kita. okey, gambar kitab di mana Nabi Muhammad sejak dahulu lagi telah tulis dalam kitab. Okey, yang kedua adalah tentang cahaya yang menari. Okey, ingat gambar kedua, peristiwa kedua tentang cahaya. Yang ketiga, gambar golongan besar. Kunci bukan Kaabah. Yang keempat, nama Nabi Muhammad. Satu je. Okey, yang terakhir, yang kelima. Halimatus Sa'diyah Di kampung. Sa'diyah. Okey. Seterusnya kita akan bermain aktiviti berdasarkan gambar yang kamu lihat tadi. Boleh? Dekat kelas ni ada bola. Dalam bola tu ada 5 gambar ini. Mengikut ini kumpulan 1, kumpulan 2. Cari 5 gambar saja, 5 gambar. Dan Ustaz akan bagi kamu satu tray. Jadi kamu lekatkan peristiwa-peristiwa tersebut dekat dalam tray tersebut. Okey, boleh? Okey. Boleh mula cari sekarang. Masukkan 5 gambar. Dan lekatkan pada tray tersebut. Warna apa tak kisah. Janji ada 5 gambar. Dan lekatkan pada tray. Gambar yang lain. Jangan lekatkan gambar yang sama. Ikut turutan peristiwa 1, 2, 3, 4 dan 5. Saya nombor 2. Saya nombor 1 pin bang. Oh tu nombor 1 Ada nombor 2. Ada kunci. Dia orang mesti dia pegang kunci. Ada kunci dah. Kunci. Oh ada kunci yang ni dekat dalam. Kunci kitab dan kitab. Ni kunci kat sini. Oh dah dapat nombor 6. Mana mana? Siapa nak kitab? Saya tengok gambar je ke berapa 2 ke 3. Tak, dia gambar Oh, satu bulan. Oh.
Nah. Jalan. Halimah Sa'diah tak dapat. Siapa tak dapat kita? 5 ni gambar. Lengkap dah. Dah siap. Ustaz Halimah Sa'diah tak ada Ustaz. Ya, ada. Cuba cari sekeliling kelas ni. Depan ada. Dah siap Ustaz. Ustaz dah siap. Ustaz dah siap. Kita tunggu kawan-kawan kita. Dah siap tu. Dah siap belum? Dah. Tunggu. Kalau kita biar baru. Okey, cuba angkat kamu punya tray tu. Angkat. Dah. Okey, gerakan pertama adalah duduk betul. Cahaya. Gerakan kedua cahaya. Yang ketiga yang keempat dan yang terakhir kampung. Okey. Yang siap punya tarik, kita akan sambung kita punya pembelajaran seterusnya. Bagus semua. Jadi ustaz bagi semua markah sama. Kepulangkan lebih sikit sebab dia menang dulu. Okey, duduk. Seterusnya kita belajar tentang kepentingan penyesuaian Nabi di perkampungan. Tentang Halimah Sa'diah tadi. Kenapa apa kepentingan Nabi disusulkan di perkampungan Bani Sa'ad tadi? Faham ke kamu semua? Macam mana tu Ustaz? Kepentingan ni faedah yang dapat apabila Nabi dibawa ke kampung. Okey, yang pertama adalah suasana kampung. Ni ada seorang pelajar. Dan dia kata apa? Ahlan wa sahlan bahasa Arab. Jadi suasana kampung ini menyebabkan Nabi menjadi seorang yang fasih berbahasa Arab. Kenapa? Sebab di kampung kebanyakan orang-orang kampung di Arab ni mereka gunakan bahasa yang betul. Bahasa rasmi. Macam kita bahasa Melayu. Kita guna bahasa yang rasmi, bukan kita guna dialek-dialek yang lain. Jadi di bandar-bandar banyak-banyak di bandar ni banyak menggunakan loghat. Jadi disebabkan suasana kampung ni dia menggunakan bahasa yang lugah yang besar. Yang kedua adalah udara dan budaya hidup sihat. Budaya dan budaya hidup sihat ni memberikan kesihatan, tubuh badan yang sihat dan juga membentuk jati diri. Okey. Ustaz nak tanya balik tadi. Dua kepentingan. Yang pertama tadi apa? Fasih bahasa Arab sebab suasana. Yang kedua, jadi menyebabkan tubuh badan menjadi sihat dan membentuk jati diri. Okey. Seterusnya kita pergi kepada iktibar. Iktibar peristiwa kelahiran Nabi Muhammad. Ada siapa tahu apa itu iktibar? Pengajaran. Okey, iktibar ni perkara yang kita boleh lakukan, kita boleh manfaatkan daripada peristiwa kelahiran Nabi. Okey, yang pertama yang pertama ada gambar. Ada gambar. Gambar berlari. Semangat. Berlari di mana? Dia buat. Aktif kakak. Gambar kuat. Ustaz tengok tak? Dia kuat. Semangat. Jadi disebabkan Nabi ini dilahirkan di perkampungan tanpa seorang ayah. Jadi dia seorang yang kuat, tabah, dan sihat, sabar. Okey. Seterusnya gambar yang kedua. Gambar kedua ni apa? Baik.
mempunyai akhlak yang Baik. akhlak yang baik. Dan yang terakhir adalah tentang gambar kotak-kotak. Cantik. Ada bintang-bintang. Selamat. Macam satu Ajaib. selain keajaiban. Kebesaran. Kebesaran tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita ulang balik. Apa kepentingan? Abah. Abah daripada kelahiran. Yang pertama adalah Abah. Abah sebab Nabi besar tanpa seorang. Yang kedua adalah tentang akhlak yang baik. Nabi mempunyai akhlak yang baik. Dan yang terakhir adalah kebesaran. Sebab salah satu mukjizat, salah satu kebesaran Nabi sebagai Nabi. Muhammad. Okey, untuk aktiviti pembukaan, Ustaz nak semua bangun. Okay, kita lawan kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Sini Ustaz. Ini boleh megang tak? Sini ke tak? Seorang-seorang yang boleh tak? Kita akan lawan satu sampai soalan habis, boleh? Boleh. Sini awak. Beratur. Sini awak. Beratur. Tak ada soalan nak tanya. Kalau kamu semua dah faham betul tentang kepentingan Wasa. semua dah ready? Ustaz dan siapa boleh cakap apa laju? Okey, soalan pertama. Okey. Keluar lambat. Dengar dahulu soalan. Baru tekan. Okey. Soalan pertama. Nabi Muhammad SAW disusukan di kampung supaya badan menjadi sihat. Betul. Betul. Kopi ada. Okey, betul. Lambat alasan. Okey, soalan yang kedua. Sabar, Ustaz baca soalan baru kamu tekan. Udara di perkampungan Bani Sa'ad adalah kotor dan berabuk. Apa kena dulu? Salah. Okey. 2-0. 2-0. Okey. Ada ni soalan seterusnya. Jangan tekan selagi Ustaz tak habis baca soalan. Baik Ustaz. Soalan seterusnya. Nabi belajar bercakap bahasa Arab yang fasih di perkampungan. Kita pontan. One more. Tuh, tiga. Abdul. Okey, betul masalah Abdul. Betul. Sama-sama. Okey, seterusnya. Kita tidak perlu menjadi tabah apabila menghadapi kesan. Jawapan salah. Okey, betul. Baik, soalan seterusnya. Siapa ni? Apa lah Amir ni? Tak bunyi. Rosak Ustaz. Rosak terus Ustaz. Allah. Oh, acik. Keluar Ustaz. Masuk ke dalam. Amir. Ini tadi. Dia kena apa? Ni tak ada kerusi. Ustaz. Kerusi kat mana? Kerusi kat mana? Dia masuk.
Dia guna satu je, satu. Okey. Tangan siapa yang ini dulu? Siapa yang dapat? Angkat dulu. Makan dulu, angkat. Dia macam mana? Okey, soalannya. Nabi lahir sebagai anak yatim. Tapi Nabi kita nak kuat dan cekal. Okey, Anis. Okey. Betul. Satu bakal, satu Anis. Okey, seterusnya. Kita mesti menjaga akhlak supaya disayangi oleh Allah dan manusia. Bapa tekan dulu. Betul. Betul. Okey, betul. Pandai. Seterusnya, sikit. Nama Muhammad bermaksud orang yang suka makan. Betul tak? Salah. Sila. Kita bagi dulu. Bagi dulu aja. 3. Okey. Salah. Okey, betul. Satu markah untuk kumpulan satu. Okey. Terusnya. Ayat terang yang muncul semasa Nabi lahir. Dengan kebesaran Allah. Berhenti. Betul. Tangan atas. Betul, dua kita. Ada ya. Betul tak salah? Betul. Okey, soalan Bukan lebih bahas. soalan terakhir. Kita patut berasa sombong kerana ini keturunan. Habis lagi. Ustaz tak habis baca lagi. Boleh betul tak salah? Salah. Okey, bagus. Kau sama lemak. Bulan satu menang dengan 5 mata, manakala bulan 2 3 mata. Okey, seterusnya Ustaz nak bagi markah kepada yang aktif tadi. Buat tanda. Ustaz saya tanya apa tu sendiri. Jadi sampai hari ini. Ada tanya. Okey, bukan. Okey. Saya Ustaz. Ustaz, dari mana jawab juga? Saya Ustaz. Okey. Ustaz. Meja paling menunggu sini ni. Abang tak. Kita Ustaz dah bagi semua markah tadi. Okey, sekarang kita cuba. Sekarang kita cuba kita refresh balik tentang kelahiran Nabi Muhammad. Yang pertama tentang biodata Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdul Muttalib dilahirkan Muhammad Abdullah dilahirkan di tempat dilahirkan di Mekah. Bangsa Arab Quraisy. Okey. Seterusnya tentang silsilah Nabi daripada pokok tadi. Nama Muhammad Abi Aminah. Nama datuk. Okey, nama datuk. Ini belayar. Dapat Kita ambil datuk. Dapat ibu dan ayah. Ibu bernama Aminah dan ayah bernama Abdullah. Okey, nanti kita potong.
pertama peristiwa pembuktian seorang Nabi. Ada 5 tadi. Kita. Yang pertama Kita. telah tulis dalam kitab-kitab terdahulu. Okey, yang kedua tentang siapa nampak cahaya tersebut? Okey, yang ketiga adalah tentang keturunan pembesar, keturunan yang dihormati. Okey. Dan keturunan Nabi ni pemegang kunci. Yang seterusnya. Nabi Muhammad ada satu nama je. Dekat kata makan nama Orang pertama Nabi Muhammad. Yang gambar 3 tadi. Nama istimewa. Nabi dilahirkan tanpa ayam. Okey, gambar pertama dilahirkan tanpa ayah. Nabi Muhammad. Okey, yang terakhir. Disusukan oleh dia punya gemuk bunta gemuk. Sebabkan Nabi Muhammad. Seterusnya kepentingan tadi. Nabi masih cakap pasal Sebab Juragan kampung. dekat kampung. Yang kedua sebab dan udara yang bersih dan beraya sihat menjadikan Nabi sihat. tubuh badan yang sihat dan juga membentuk jati diri. Dan yang terakhir adalah tentang iktibar. Iktibar yang boleh kita ambil. Yang pertama yang terakhir Tabak Allah kebesaran Ustaz nak bagi akronim. Akronim tadi yang kita ingat adalah tak. T yang pertama Okey, itu saja. Ustaz harap kamu semua dapat mengamalkan iktibar daripada peristiwa kelahiran Nabi ni, supaya kita yang pertama jadi seorang yang tabah. Yang kedua jadi seorang yang berakhlak. Dan yang terakhir kebesaran. Jom kita nyanyi. Nyanyi apa tadi? Okey, mari sama-sama kita nyanyi lagu. Okey. Kita bangun dia. Man, okey. Sama-sama kita nyanyikan lagu Suci kota Mekah, hari yang mulia berdusta, ada berguna dan sebuah kisah. Malam izin subuh yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah, 20 April tahun gajah lahirlah dunia yang saadah. Okey, terima kasih semua. Kita tengok ganjaran Saya nak hadiah Ustaz, ada hadiah Ustaz. Saya jawab tadi. Afifah Ustaz Afifah. Okey, Ustaz, dasarkan semacam Ustaz tadi lah. Ustaz Mana dia? nampak program kan? Tadi Betul. Saya Ustaz, saya banyak jawab. Ustaz bagi rilis pada waktu Ustaz. Hati busuk, hati busuk. Tak, dia lambat sikit, tak apa. Dia naik sebelah tu. Ustaz Afifah kosong. Ya. Ustaz, saya nak hadiah besok. Hadiah. Besok Ustaz hadiah nak. Besok
Datang jumpa Ustaz ni. Dekat meja Ustaz. Ya, dekat meja Ustaz. Bilik guru tingkat berapa Ustaz? Ini guru Ustaz tingkat meja 2. Ustaz. Ustaz, okey. Sebelum Ustaz tamatkan, Ustaz nak kamu semua betul-betul hayati dan fahami tentang biodata Nabi Muhammad. Sebab Nabi merupakan kasih Allah. Kasih Allah. Tak sayang maka tak cinta. Okey, insya-Allah kalau ada orang tanya tentang kamu, siapa nama Nabi Muhammad? Nama pun Nabi Muhammad. Kamu dilahirkan pada di kota Mekah, bangsa InsyaAllah itu sahaja daripada Ustaz. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.